السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره وجاهد جهاده ووالاه، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Maksudnya, dan kenanglah juga wahai Bani Israel ketika kamu berkata kepada Musa alaihi salam, wahai Musa, kami tidak lagi dapat bersabar dengan satu jenis makanan sahaja, maka pohonkanlah bagi kami kepada Tuhanmu agar dia mengeluarkan bagi kami sebahagian daripada apa yang ditumbuhkannya oleh bumi, dari sayur-sayurannya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa alaihi salam menjawab, apakah kamu mahu menukar sesuatu yang kurang baik dengan sesuatu yang lebih baik? Jika begitu, pergilah kamu ke mana-mana kota, maka kamu akan memperolehi apa yang kamu minta itu. Dan kerana kedangkalan mereka itu, ditimpakan ke atas mereka dengan kehinaan dan kepapaan, serta mendapat kemurkaan daripada Allah. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah, dan mereka tergamak membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu juga adalah disebabkan mereka mendurhaka dan mereka sentiasa bersikap melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang Yahudi
dan orang-orang Nasrani Kristian serta orang-orang Sabi'ah. Sesiapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat serta beramal saleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan daripada berlakunya sesuatu yang tidak baik ke atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Dan kenangilah juga ketika kami mengambil janji setia daripada kamu, dan kami angkatkan gunung Turu Saina di atas kepala kamu, sambil kami berfirman, berpegang teguhlah terhadap apa yang kami berikan kepadamu, yakni Taurat, dan ingatlah, yakni serta amalkanlah apa yang terkandung di dalamnya, supaya kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling, membelakangkan janji kamu sesudah itu. Maka jikalah tidak, kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu, nescaya jadilah kamu dari golongan orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana pada malam ini kita diberi peluang oleh Allah untuk menyambung perkongsian kuliah tafsir kita. Kat 2 bulan cuti, nak boleh start balik ni susah ni. Program saja raya dah, rumah terbuka dah, rasa sikit je raya banyak. Alhamdulillah malam ni kita boleh sambung. Tidak adalah benda yang paling mulia, paling berfaedah, yang pernah manusia isi dalam hidup dia, lebih daripada ilmu belajar kalam Tuhan dia. Ilmu yang paling mulia, belajar tentang Quran, pesaka Nabi, 1000% ni barang Nabi. Tak usah dia sibuk cari seripah Nabi, jubah Nabi, tak usah, dia tak tahu. Ini 1000% ni barang Nabi. Seperti mana turun kepada Nabi dan baginda bacakannya kepada sahabat-sahabatnya, sebagai itu juga kita baca, tak ada berubah wala satu huruf. Ayat-ayat yang dibacakan tadi adalah ayat-ayat yang ke-61 sehingga 64 daripada suratul Baqarah, sebagai kesinambungan daripada ayat-ayat yang terdahulu. Pada ayat-ayat yang dibacakan tadi juga, Allah meneruskan lagi sebutan berkenaan dengan nikmat-nikmatnya yang banyak yang pernah dikurniakannya kepada Bani Israel, khususnya apabila baginda tiba di Madinah. Zahir sasaran dakwah yang baru yang baginda tak berjumpa di kota Mekah, iaitu Ahlul Kitab, Bani Israel, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, yang berjiran dengan orang-orang Ansar. Maka sayugianya ayat-ayat yang turun di awal-awal selepas hijrah, iaitu suratul Baqarah khususnya, menyebut secara khusus tentang golongan Bani Israel ini, yang hari ini dia buat kacau atas dunia ini, Zionis, yang nak beranak dia. Allah sebut, ungkit satu demi satu budinya, nikmatnya kepada Bani Israel, untuk memujuk mereka supaya menerima dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya menjadi peringatan kepada mereka untuk mereka mensyukurinya dan insaf. Adapun untuk kita, pada sebutan-sebutan ini Allah nak suruh kita kenal siapa dia Yahudi, siapa dia Bani Israel, dan bersabah
perkenalan yang diberitahu dengan detail, kerana di akhir zaman kita bertemu dengan mereka. Mereka sekarang ini bermaharaja-lala, buat apa yang mereka nak buat. Dan musuh mereka adalah seluruh manusia, tak kira agama apa. Yang paling utama sekali ialah orang Islam. Firman Allah Ta'ala, وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ. Dan ingatkanlah juga wahai Bani Israel, ketika kamu, yakni nenek moyang kamu, berkata kepada Nabi Musa, di mana perkataan mereka ini ketika mereka dihukum oleh Allah sesat di banjaran Tih selama 40 tahun. Walaupun mereka dihukum begitu, oleh kerana bersama-sama mereka Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam, Allah masih lagi menurunkan rahmatnya kepada mereka untuk makan minum. Allah Ta'ala beri pada mereka al-manna dan as-salwa. Al-manna secara mudahnya ialah butir-butir madu yang manis yang turun daripada langit. As-salwa ialah burung sebesar burung puyuh yang sedap dagingnya. Mereka boleh dengan peri, tak buat kerja. Sepatutnya mereka bersyukur. Sepatutnya mereka rasa ini satu keistimewaan untuk mereka. Tapi bangsa yang celaka ini tak pernah rasa cukup. Mereka kata, wahai Musa, kami tak boleh tahan dah makan dengan sejenis makanan saja. Di sini Allah menzahirkan sikap buruk Bani Israel. Hidup dalam buangan, tak isah lagi. Diberi makanan yang istimewa, tak rasa bersyukur. Sehingga tergamuk kata kepada Nabi mereka, wahai Musa, kami tak boleh tahan dengan sejenis makanan saja. Jika ada orang tanya, dah tadi, dah ayat sebelum ni ayat diberi pada mereka dua jenis makanan, al-manna dan salwa. Lagu mana dalam ayat ni mereka sebut ta'amin wahidin. Ta'am maknanya makanan, wahid makna satu jenis makanan saja. Kami tak sabar, kami tak tahan. Yang pertama sekali dalam bahasa Arab, perkataan ta'am bukan makanan saja, termasuk minuman. Banyak ayat Quran, banyak hadis, minuman juga dipanggil ta'am. Dalam konteks ayat ini, terjemahan yang paling sesuai, wahai Musa, kami tidak sabar lagi dihidang dengan hanya satu menu saja. Satu menu waktu je, burung madu. Maka nak minta yang baru, makanan tambahan, tapi minta dengan cara yang cukup biadab dan kurang ajar. Fad'u lana rabbaka, maka doakan untuk kami kepada Tuhanmu. Seolah-olahnya Allah Ta'ala ini Tuhan Nabi Musa saja, bukan Tuhan dia. Seolah-olah Nabi Musa dan Tuhan Allah ini makpek mereka. Fad'u lana rabbak, doakan untuk kami kepada Tuhanmu. Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Razi, Ibnu Ashur menyatakan tersirat pada ayat ini biadabnya mereka terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Seolah-olah mereka tidak mengiktiraf Allah sebagai Tuhan mereka. Dan tersirat padanya cabaran, soalannya cabar. Suruhlah Tuhanmu, kalau Tuhanmu bisa sangat. Dan pernyataan yang biadab seperti ini bukan kali ini saja. Dalam ayat yang lain, antaranya tatkala Allah memerintahkan mereka berjihad bersama-sama dengan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalatu wassalam, menentang golongan Jabbarin yang menguasai Palestin. Mereka dengan angkuh
biadab dan bermulut jahat, berkata kepada Nabi Musa, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Suratul Maidah. Wahai Musa, sesungguhnya kami tidak akan memasuki negeri itu selama-lamanya selagi mereka, yakni kaum Jabbarin, masih berada di dalamnya. Oleh itu pergilah kamu, wa rabbuka, dan Tuhan kamu. Soalnya bukan Tuhan dia. Dan berperanglah kamu berdua, kami menunggu di sini sahaja. Fad'u lana rabbak, maka doakanlah untuk kami kepada Tuhanmu, yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar dia dapat mengeluarkan bagi kami dari bumi ini sebahagian daripada apa yang ditumbuhkan oleh bumi. Kami nak makanan lain. Allah Ta'ala beri ke dia makanan yang Allah Ta'ala tak beri pada orang lain. Faddalnahum 'alal 'alamin. Allah Ta'ala lebihkan mereka banding dengan manusia lain. Makanan yang diberi oleh mereka makanan VIP, al-manna dan salwa. Makanan yang diberi pada mereka makanan yang free, tak bayar kerja. Bodohnya menatang ni, nak suruh nak makan makanan kena buat kerja pula, nak kena tanam, nak kena bercocok tanam. Min baqliha, daripada sayur-sayurnya, wa qissaiha, mentimunnya, wa fumiha, bawang putihnya. Ada ulama tafsir mengatakan wa fumiha adalah gandumnya, wa adasiha, kacang adas, kacang dalnya, wa basaliha, dan bawang merahnya. Allah Ta'ala beri dia makanan VIP, dia nak makanan hamba. Berkenaan dengan tafsiran ayat ini, Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya telah menakalkan daripada Hasan Al-Basri tabi'in rahimahullah, katanya, kanu natana ahla kurrasin wa absalin wa a'dasin fanaza'u ila akarihim akarisu washtaqat tiba'uhum ila ma jarat alaihi adatuhum. Hasan Basri kata, mereka Bani Israel ini adalah golongan yang gemar memakan benda yang berbau busuk ketika mana mereka menjadi hamba Fir'aun dahulu. Mereka adalah pemakan kurras, bawang-bawang, bawang merah, kacang dal. Walaupun mereka diberi makanan yang sedap, yang mulia, tak lama mereka cenderung kembali kepada perangai lama mereka, iaitu asal usul yang buruk, merindui apa yang telah mereka lakukan sewaktu dihambakan oleh Fir'aun dahulu. Mereka menjadi hamba perut sehingga buta melihat keberkatan dan keistimewaan al-manna dan as-salwa yang dikurniakan hanya kepada mereka. Oleh kerana itu bila mereka minta begini, Nabi Musa tak terkejut, tak boleh sabar. Baginda bersabda, atastabdiluna allazi huwa adna billazi huwa khair. Adakah mana sabar kamu minta tukar sesuatu yang kurang baik dengan sesuatu yang lebih baik? Ini Yahudi ni pelik mu ni, diberi pada kamu nikmat makanan yang istimewa, percuma kamu nak makanan hak busuk, makanan hamba-hamba hak kena kerja, kena tanam. Nabi Musa menempelak mereka di atas sikap tidak bersyukur dan dangkalnya mereka, menukar kesenangan yang disertai dengan kemuliaan kepada kepenatan yang disertai kehinaan. Kemudian baginda bersabda, Allah menceritakan Nabi Musa bersabda kepada mereka, ihbitu Misra, kalau kamu nak sangat, pergilah kamu ke mana-mana kota.
ke mana-mana kota, pekan, tempat ramai orang, tempat banyak kedai, tempat banyak pasar, di mana perkataan Misr apabila dianya bertanwin, maka dia bukan negara Mesir. Ihbitu Misran, tanwin. Ihbitu asal maknanya turun dari tempat tinggi. Banjaran yang mereka duduk itu tinggi. Perkampungan, kota-kota yang lain berada di bawah mereka. Ihbitu Misran. Kalau nak sangat bawang, kacada, sini tak ada. Ihbitu, turun daripada bukit ini. Pergi ke mana? Misran, ada tanwin. Memberi makna Misran di sini ialah kata nama nakirah bagi kota. Mana-mana kota. Di sana ada riwayat daripada Al-Amash, Ibnu Abi Taghlib dan Al-Hasanul Basri yang membacanya tanpa tanwin. Ihbitu Misra, tak ada tanwin. Bila tak ada tanwin, ini negeri Mesir. Seolah Nabi Musa kata, kalau mu nak sangat balik asal, makan bawang semula, makan kacang semula, sini tak ada, balik semula ke Mesir. Atau dengan qiraat jumhur, Misra makna kota-kota. Turun daripada bukit ini, pergi mana kota-kota, pekan-pekan mana-mana. Fa inna lakum ma sa'altum, maka kamu akan perolehi apa yang kamu minta itu. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ, dan tatkala mereka dengan bodohnya turun ke kota-kota untuk memenuhi tuntutan temolok mereka dan meninggalkan kurniaan kami yang makanan yang istimewa percuma untuk mereka, ditimpakan ke atas mereka dengan kehinaan dan kepapaan. Allah menggunakan perkataan duribat, daraba, asal maknanya pukul, namun maknanya di sini menempa. Soal besi, tukang besi tempa besi yang keras itu menurut bentuk yang dia mahu. Wa duribat, kami takdirkan, kami tempakan hasil hidup mereka kerana pilihan yang dangkal itu, dengan mereka sentiasa ditimpa kehinaan dan kepapaan sepanjang hidup mereka. Zillah maknanya kehinaan, maskanah diterjemahkan dengan kepapaan. Kalangan mufassirin ada yang mengatakan, menafsirkan zillah dengan jizyah, cukai kepala, yakni mereka bangsa ini kerana menolak pemberian Allah yang penuh dengan kemuliaan itu, bila mereka keluar nak cari yang perut mereka nak ini, mereka akan senantiasa hidup di bawah cengkaman dan perhambaan orang lain, sehingga dipaksa membayar cukai untuk hidup sebagai manusia. Manakala maskanah yang berasal daripada sukun, yang beri makna berdiam diri, menggambarkan mereka akan sentiasa hidup dalam ketakutan, takut hilang nyawa ataupun takut hilang harta. Dengan sebab mereka menolak kurnia kami, nak ke bawang, nak ke ini, kami hinakan mereka, kami papakan mereka. Namun jika ada yang bertanya, bagaimana pada hari ini? Hina, papa, takut, tak ada pada Yahudi, Bani Israel. Bahkan hari ini mereka lah yang berkuasa, mereka lah yang bermaharaja lela. Mereka buat genosid, satu jenayah yang ditolak seluruh dunia, pembunuhan etnik di Palestin. Tak ada apa-apa, tak ada seorang pun pemimpin mereka yang didakwa di mahkamah jenayah antarabangsa sampai ke hari ini. Mereka boleh ada nuklear yang tidak perlu melalui apa-apa proses seperti mana negara-negara lain perlu. Mereka membina kekuatan tentera berganda-ganda yang tak ada orang tahu senjata apa, pemusnah yang macam mana yang ada dengan mereka, bermaharaja lela. Lagu mana ayat ni royak mereka ditimpa dengan hina, apa lagu mana hari ni tidak apa-apa. Yahudi yang paling kaya
kaya dalam dunia ni Yahudi saja. Tentera mereka besar dan ramai. Maka jawabnya, kerana sekarang ini sudah sampai fasa kedua kegemilangan dan kerakusan Bani Israel yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Bani Israel, mereka mempunyai satu kerajaan yang besar pada awalnya. Setelah melalui Nabi Yusha' bin Nun alaihi salam, Nabi Musa dah wafat, Nabi Harun dah wafat, tukar generasi. Mari Nabi Yusha' bin Nun merekrut Bani Israel, menyiapkan bala tentera berperang dengan Jabbarin. Mereka berjaya mendapatkan Palestin, Baitul Maqdis Timur, membina kerajaan awal. Kemudian kerajaan itu menjadi bertambah hebat. Khasnya bila mana Jalut berjaya mengalahkan Talut. Khasnya bila diambil alih oleh Nabi Daud alaihi salam. Dan kemudian empayar itu menjadi sangat agung di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaan yang besar, yang hebat. Namun kemudiannya mereka zalim, meninggalkan syariat Allah, bersikap syirik. Maka Allah Ta'ala mengampas balik kerajaan mereka, sehingga mereka menjadi hina dina. Bukan sehari dua hari, hampir ribuan tahun. Kemudian datang janji Allah yang kedua, mereka akan merajai dunia ini sekali lagi. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Isra, wa qadayna ila bani Israel fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. Maksudnya, dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, yakni takdir kami, sesungguhnya kamu wahai Bani Israel akan melakukan kerosakan di muka bumi sebanyak 2 kali. Dan sesungguhnya kamu akan berlaku sombong, takbur dan bersikap melampaui batas. Maka apabila datang janji bagi kerosakan yang pertama dari 2 kerosakan itu, kami utuskan kepada kamu hamba-hamba kami yang memiliki kekuatan yang sangat hebat. Lalu mereka menjelajah masuk ke celah-celah rumah, memburu kamu. Dan sebenarnya itu adalah satu janji yang tetap mesti berlaku. Kemudian setelah kekalahan itu, kehinaan itu, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan semula untuk mengalahkan musuh-musuh kamu. Dan kami kurniakan kepada kamu harta benda, kekayaan, serta anak pinak. Nafira diterjemah anak pinak. Kalangan ulama tafsir mengatakan nafira, kamu akan mempunyai penyokong, pendukung yang ramai. Berlaku, mereka lah, itulah, inilah sokong dia. Dan kami jadikan kamu lebih ramai bala tenteranya, lebih ramai penyokongnya. Namun jika kamu menggunakannya untuk berbuat kebaikan, maka faedah kebaikan itu adalah untuk diri kamu sendiri. Namun jika kamu menggunakannya untuk berbuat kejahatan, maka kesannya adalah menimpa diri kamu juga. Oleh itu, apabila datang janji hukuman kali yang terakhir, yakni dihancurkan oleh Allah, kami pasti akan memutuskan musuh-musuh kamu yang akan memuramkan wajah-wajah kamu, dan untuk mereka mengambil semula Masjid Aqsa
dan memasukinya sebagaimana mereka telah memasukinya pada kali yang pertama, dan untuk mereka binasakan apa sahaja yang mereka kuasai dengan sehabis-habisnya. Ini adalah pasal yang kedua kerajaan Bani Israel yang bernama Zionis pada hari ini. Sebab itu kalangan ulama mengatakan mereka berhimpun di sana untuk dibunuh dan diperangi sebagai hukuman Allah yang terakhir untuk kejahatan mereka. Namun sebelum menemui kebangkitan kali kedua seperti hari ini, mereka adalah bangsa yang hina, bangsa yang bangsat, tidak ada negara, dibunuh di Eropah, dibunuh di sana sini, dihalau dan dibenci oleh masyarakat dunia. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, waba'u bighadabin min Allah, serta mereka mendapat kemurkaan daripada Allah. Waba'u, ba'u maknanya raja'u, yakni ketika mana mereka kembali berkuasa, mereka senantiasa dalam kemurkaan Allah. Apa sahaja yang mereka lakukan adalah tanda kemurkaan Allah menyelubungi mereka. Kerana itu kejahatan mereka tidak ada tolak bandingnya. Allah membenci makhluknya dengan perbuatannya. Bila makhluknya berbuat perbuatan yang paling dosa, paling jahat, itu tandanya Allah sangat murka dan benci kepada mereka. Ba'u bighadabin min Allah, mereka kembali dengan kemurkaan selama-lamanya dari sisi Allah. Kemudian Allah menzahirkan sebab kenapa Bani Israel dihukum sedemikian rupa. Firman-Nya, zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Hukuman yang berat kami timpakan pada mereka ini bukan kerana kami nak menganiaya mereka, tapi kerana sebab mereka kufur, mengingkari ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haq, dan mereka membunuh para nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Menariknya, Allah Ta'ala menggunakan fi'lul mudhari'. Wa yaqtuluna fi'l mudhari', fi'il yang menunjukkan apa yang sedang dan akan berlaku. Bangsa ini mereka telah membunuh dan akan terus menerus cuba membunuh nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Ada yang mereka berjaya bunuh, seperti Nabi Yahya, Nabi Zakaria, dan ada riwayat daripada Ibnu Abi Hatim yang mengatakan mereka membunuh puluhan, malahan ratusan nabi-nabi hanya satu pagi. Ini bangsa apa ni? Sebab itu dengan memahami perkara ini, kalau Nabi pun sepagi ratus dia bunuh, pada-pada apa anak-anak kecil. Nabi-Nabi utusan Allah, membawa wahyu Allah, menunjukkan manusia ke jalan yang Allah radai, ratus dia bunuh sepagi. Pada apa dia bunuh budak-budak kecil? Pada apa dia bunuh sekolah? Ini bangsa yang jahat. Dan ianya berterusan. Mereka cuba membunuh Nabi Isa alaihi salam, sehingga Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa. Wa qalu inna qatalna al-masih Isa ibn Maryam Rasulullah. Menatang Yahudi dengan bangga berkata, kami telah berjaya membunuh Isa bin Maryam, utusan Allah. Allah berfirman, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Tidak, mereka tidak berjaya membunuh Isa, menyalib Isa seperti yang mereka dakwakan, tetapi diserupakan orang lain dengan Isa bin Maryam. Bal rafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Isa diangkat oleh Allah kepadanya, di sisinya. Bahkan mereka cuba membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam peristiwa peperangan Khaybar, dengan arahan seorang perempuan pergi tanya Nabi suka, kalau kambing ni Nabi suka bahagian mana, tekok ke, bahu ke, peha ke, macam mana, saya nak bagi hadiah ni. Dia racun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayat kau orang, kalau dia Nabi sungguh tak hati.
Dan bila baginda makan, Nabi kata, daging ini beritahu ke aku dia ada racun. Seorang sahabat Nabi, apa nama ni, Bishr bin Barra radhiyallahu anhu, makan dan gugur syahid, mati. Lalu Nabi hukum qisas perempuan itu. Begitu juga Banu Nadir. Apabila Nabi SAW pergi dekat perkampungan Banu Nadir untuk menyelesaikan isu-isu yang berlaku, bila Nabi sapa ketua, dia kata, ada tak seorang berani ambil batu besar, naik atas tutup, rembah batu ni atas Muhammad SAW. Tak ada rembah, malaikat Jibril mai raya. Nabi bangun, meninggalkan mereka dan mengepung Bani Nadir dan menghalau mereka keluar daripada Madinah. Mereka pembunuh nabi-nabi, hatta penutup rasul-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada belah kasihan pada golongan ini. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi, zalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Ya, demikian itu juga adalah disebabkan mereka mendurhaka. Pasal apa Yahudi jadi begini, Bani Israel jadi begini? Mu kena belajar pasal apa? Saya mudah jadi macam ke dia? Sebab dia sanggup menentang ayat-ayat Allah, berlaku zalim, membunuh nabi-nabi. Kenapa? Asau, kerana mereka ahli maksiat. Tak berasa serun gerun dengan maksiat yang dibuat. Jangan seserik, ahli maksiat. Sebanyak mana kami larang, sebanyak tu dia buat. Sebanyak mana kami suruh, sebanyak tu dia tinggal. Asau wa kanu ya'tadun. Dan mereka senantiasa bersikap zalim, melampaui batas yang sudah sebati dengan diri mereka. Kemudian Allah menyatakan satu kaedah, supaya tidak ada yang menyangka mereka dihukum begitu kerana nama mereka Yahudi semata-mata. Nama tak ada kena-mengena dengan hukuman ini. Bahkan mereka dihukum begitu kerana dosa mereka. Justru sekalipun mereka bernama dan berlabel dengan apa nama sekalipun, jika mereka beriman dan taat, mereka akan beroleh bahagia dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Ta'ala, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yakni pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi, wan nasara, orang-orang Nasrani. Nasara berasal dari nama Nasirah, tempat lahirnya Nabi Isa alaihi salam. Maka digelar agama yang dibawa oleh Nabi Isa sebagai Nasara, ajaran yang mari daripada Nasirah. Nama asalnya semuanya Islam, kemudian beri nama nak suruh mudah kenal, Nasara dan orang-orang Nasrani. Wasabi'in, dan orang-orang Sabi'in. Sabi'in asalnya ialah saba'a yasba'u, saba'an yang beri makna keluar. Saba'a asal maknanya keluar. Sabi' maknanya orang yang keluar dari satu agama masuk ke agama yang lain. Siapa golongan ini? Para ulama tafsir berselisih pendapat. Ada kalangan mereka yang mengatakan Sabi'in ini golongan yang mengaku beragama dengan agama Nabi Nuh alaihi salam. Ada yang mengatakan ia adalah pecahan Ahlul Kitab. Ada yang mengatakan Sabi'in ini dari pecahan agama Nasrani. Ada yang menyatakan mereka beragama Tauhid, namun mengagungkan bintang-bintang seperti mana kita mengagungkan Kaabah. Ada yang menafsirkannya sebagai golongan yang beragama Hanif, yakni Islam yang asal, namun tidak menuruti mana-mana Nabi yang ada. Dan pandangan yang terlebih hampir dengan maksud perkataan itu adalah mereka itu golongan yang kekal di atas fitrah, yakni menurut agama yang asal, tidak menyembah berhala, tidak menganut Yahudi, tidak menganut Nasrani, tetapi mereka menolak syirik dan menyembah Allah yang esa, mengikut ajaran Nabi Ibrahim AS yang masih berbaki. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, barangkali
Ini salah seorang penganut agama Sabi'in. Kita dengar hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda. Ini lafaz An-Nasa'i. Hadis juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Asrafa rajulun ala nafsi. Ada umat zaman dulu, Nabi kata, dia ni masa hidup banyak buat dosa, menzalimi diri dia sendiri. Falamma hadarahu al-maut, bila mana hampir waktu nak mati, awsa bani, diwasiatkan anak dia. Faqala idza ana mutu, wahai anak-anak kesayanganku, bila mana ayah mati, fahriquni, bakalah jasad ayah ni. Summa sahaquni, kemudian ambil abuk bakar tu, katuk dia tu. Dah bakar-bakar, jangan lok tokor gitu. Katuk dia juga jadi acu, jadi debu. Summa zarruni fil rih, kemudian lemparkan aku tempat angin. Tempat angin bertiup, lempar debu tu semua sekali. Nisfi fil barri wa nisfi fil bahri. Bila masa muna lepar tu, bila dia terbang oleh angin, separuhnya lepar ke laut, separuhnya lagi lepar ke darat. Fa wallahi la in qadara Allahu alayya, maka demi Allah, jika sekiranya Allah Ta'ala mampu untuk menyatukan balik, menghidupkan aku semula, la yu'azzibani, nescaya pasti dia akan mengazabkan aku. Azaban la yu'azzibuhu ahadan minal alamin, dengan azab yang tidak akan pernah diazab sesiapa pun di atas muka bumi ini, kerana aku banyak dosa. Ini pelik. Dia percaya Allah Tuhan, Allah Maha Berkuasa, tapi dia suka buat gitu juga. Kata para ulama, kerana sangat takut. Bila dia takut sangat, siapa ada mana sabar, dia buat dia ada mana sabar. Dia kata, bulan-bulan mu buat begini wahai anak aku, tapi kalau Allah Ta'ala hidupkan aku semula, celakalah aku, bersakitlah aku. Falamma mata fa'alu dhalik, bila mana mati lelaki ni, anak ni pun buat macam mana yang ayah diwasiatkan. Fa'amara Allahu al-bahra fajama'a ma fihi wa amara al-barra fajama'a fihi. Allah ini sehingga terbentuk jadi dia semula. Dan Allah Tuhan yang Maha Berkuasa, kerana Allah yang menciptanya. Summa qala, kemudian Allah bertanya kepada dia, sedangkan dia Tuhan yang Maha mengetahui, ma hamalaka ala ma sana'ta, apakah yang mendorongmu berbuat seperti ini? Siapa dia? Kenapa yang mu suruh bakar, suruh itu, suruh tebor ke angin biar terbang? Apa yang membuatkan mu buat begini? Qala makhafatuka ya Allah, ya Rabb, kerana takutkanmu wahai Tuhan, dosa aku terlampau banyak. Wa anta a'lam, sedang engkau yang Maha mengetahui tentang dosa-dosaku itu. Faghfara lahu, lalu Allah mengampunkan dia. Ini golongan yang beriman dengan Allah. Sebab itu orang yang mengatakan Syiah ni kafir ni berat, orang ini hadis-hadis macam ni dia kena baca. Bagaimana orang yang kiblatnya sama dengan kiblat kita, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Tuhan mereka ucap la ilaha illallah, dan ada pemahaman mereka yang salah, yang tak sama dengan kita sana sini. Tapi benda kerangka yang asal, mereka adalah ahlul kiblat, kiblat yang sama dengan kita. Ada salah faham sana sini, jadi kafir lalu. Mereka hak dah masuk berok, hak kafir je awal lagi, ada apa pula, sokong pula. Ini benda yang mengarut, yang mesti orang Islam sedar. Dan hadis-hadis macam ni mesti dia baca, supaya dia sedar bahawasanya memaafkan itulah milik Allah, bukan milik sesiapa pun. Surga ialah milik Allah, bukan milik siapa-siapa dia pun. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala kata, apa saja nama kamu, orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi, apa saja nama kamu, man amana billah, jika kamu beriman dengan Allah, wal yaumil akhir,
beriman dengan hari akhirat, wa amila salihan, mengerjakan amal yang salih, falahum ajruhum inda rabbihim, maka untuk mereka ganjaran pahala syurga di sisi Tuhan mereka. Walaupun namamu Yahudi, apatah kalau nama dia Syiah, walaupun namamu apa pun, tapi kalau mu beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat, dan melaksanakan tuntutan keimanan itu, pahala kamu tetap ada di sisi Allah, garanti jamin. Rukun iman ada 6, tapi dalam ayat ni sebut 2 je. Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Kenapa? Tiap-tiap kali orang beriman dengan Allah, mesti dia akan beriman dengan yang lain. Mu beriman Allah Tuhan dia, mu kenal Tuhan dengan Allah, Nabi Muhammad raya, automatik beriman dengan Nabi lalu. Kalau tidak, mu kenal Allah, siapa dia raya mu? Berganti mana raya kamu? Tetap Allah. Tak, Rasul raya. Mudah dengan Rasul. Mu baru beranak mari dulu 10 tahun dulu, Rasul mati 1000 tahun itu dah. Ada kitab Rasul tinggal, Quran, beriman dengan kitab, automatik lalu. Baik Quran, baik Rasul tu sendiri, dia ambil di mana? Ilmu tentang Allah yang kamu belajar daripada dia, ambil dari malaikat, beriman dengan malaikat, automatik lalu. Dan qada, beriman dengan qada dan qadar. Qada siapa dia? Qadar siapa dia? Allah yang beriman dengannya itu. Beriman dengan qada dan qadar. Dan beriman dengan hari akhirat. Kenapa disebut beriman dengan akhirat? Kerana selepas disebut wa amila salihan, dan dia mengerjakan amal yang saleh. Amal yang saleh adalah buah iman. Iman adalah pohon yang berbuah. Mustahil orang yang mengaku Allah Tuhannya, Muhammad Rasulnya, Quran perlembagaannya, tiba-tiba tidak ada amal yang keluar daripada dia. Iman adalah pohon yang berbuah. Buahnya adalah amal yang saleh. Bagaimana buah amal yang saleh nak keluar? Punca utamanya rukun iman yang 6, iaitu beriman dengan adanya hari akhirat. Dengan sebab ingat hari akhirat lah, hari pembalasan lah, orang nak beramal saleh, orang tinggal dosa, orang taubat daripada dosa, orang buat baik. Kenapa buat baik? Kerana tahu kalau buat tak baik akan dihukum di akhirat. Orang buat baik walaupun sikit, banyak pun buat baik. Kenapa? Tahu hari akhirat Allah balas baik pada orang yang buat baik. Wa amila salihan, beramal saleh. Maka untuk orang ini, walau apa pun nama mereka, bila mereka beriman pada Allah dan beriman dengan hari akhirat dan mengerjakan amal yang saleh, maka pahala mereka, ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka. Ini jaminan yang hebat. Sebanyak benda yang baik yang kamu buat akan dibalas oleh Allah. Allah yang membalas ini adalah Tuhan yang maha boleh menjaga, memelihara hadiah dia. Ganjaran dia untuk kamu tak akan hilang. Dia tak akan mungkin janji. Sikit pun dia bayar. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Sesiapa yang mengerjakan amal yang baik walaupun sebesar zarrah, yarahu, dia akan tengok pahalanya, ganjarannya di sisi Allah. Besar zarrah. Man ya'mal mithqala dzarratin syarran, kalau buat jahat juga yarah, dia akan tengok ada dalam buku dia, ada hukumannya untuk dia. Allah beri. Wala khaufun alaihim, dan mereka tiada ketakutan ke atas mereka. Takut apa? Takut apa yang nak berlaku lepas pada mati. Orang macam ini, tak kira nama dia apa, dia beriman, dia mengerjakan amal yang saleh, maka dia tidak akan ditimpa ketakutan untuk bertemu dengan apa selepas mati. Tak takut, tak bimbang. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak berduka cita dunia yang ditinggalkan. Kenapa? Digantikan untuk mereka rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia, isteri yang lebih baik daripada isterinya di dunia, kawan-kawan yang lebih baik daripada kawannya di dunia. Semuanya lebih baik. Bila sampai saja di kubur, semuanya lebih baik, semuanya.
Maka di kali itu la yahzanun, mereka langsung tidak sedih meninggalkan dunia. Ada seorang sahabat Nabi dalam peperangan Badar atau peperangan Uhud, antara dua. Nabi bersabda kepada sahabatnya, "Marahlah kamu ke arah syurga yang seluas langit dan bumi." Bila dia dengar Nabi kata begitu, keluar daripada mulut dia, bah. Bah ini, kalau kita orang Melayu kita, orang kita kau, dia halus sikit. Kalau kita Padang dengan menakuk kita, halus sikit. Kalau orang Hindustan, va. Arab, bah. Nabi kata, apa kata begitu? Dia kata, wahai Rasulullah, kerana selalu inginkan syurga seluas langit dan bumi. Nabi pun kata, bahkan engkau di kalangan ahlinya. Lalu kamu susah. Dan masa nak berlaku perang itu, dia tengah makan kema. Dia berkata ke diri dia, bodohnya aku. Nabi kata aku ni ahli surga, dan surga tu ada kema yang lebih sedap daripada ini, daging yang lebih sedap daripada ini. Aku lambatkan nak surga tu kerana nak makan ni lagi. Dia pun lepok kema dia. Bahkan sarung pedang dia pun dia buat. Akhirnya mara dan gugur syahid. Orang yang beriman, beramal saleh, dia tidak akan bimbang menghadapi hari mati dia. Semasa hari dak mati dia bimbang, sebelum mati dia bimbang. Lagu mana nasib ini yang dituntut. Sa'id ibn al-Musayyib ataupun Hasan Basri rahimahullah, satu hari dia pergi ziarah orang mati. Kemudian bila dia balik ke rumah, bini dia tengok muka dia pucat lesi. Kata, "Mana abang pucat lesi?" Dia kata, "Aku baru balik tengok satu benda yang mesti aku melaluinya satu hari nanti. Maka bila aku tengok, aku pun jadi takut, tak tahu apa nasib aku ni. Maka aku balik ni nak beramal sesungguh-sungguhnya supaya aku bersiap sedia untuk menghadapi hari yang seperti ini." Ini sikap orang beriman. Tapi masa mana dia nak mati, la khaufun alaihim, tak ada rasa takut. Ayat yang lain, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Pasal apa tak takut? Nak jumpa nak mati tak takut. Sebelum tu takut. Bila betul-betul hari nak mati, jadi tak takut. Pasal apa? Sesiapa yang beriman, yang mengatakan Tuhannya ialah Allah, dan dia istiqamah sampai hari matinya, masa dia nak mati, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan turun berduyun-duyun. Bukan malak ni semalaikat, malaikat berduyun-duyun, malaikat turun. Takut apa? Turun buat apa? Wis sokongan. Hak malaikat mahu kita cabut nyawa. Hak ni wis sokongan. Alla takhafu wa la tahzanu. Poci, jangan takut. Jangan berduka cita dengan dunia. Wa abshiru bil jannah, bergembira dengan syurga. Ini janjikan untuk kamu. Maka dia menghadapi mautnya dengan tenang, walaupun ada sakaratnya. Bila nyawanya dicabut, dia pun tengok segala apa yang Allah Ta'ala janjikan untuk dia. Maka walahum yahzanun, dia pun mulai nampak rupanya dunia ni sampah sarap. Betul berhadirin, rupanya dunia ni sampah sarap. Kaya yang penuh dengan tipu daya. Ini yang sungguh-sungguh, yang sebenar-benarnya. Caranya beriman dengan Allah, beriman dengan akhirat, beramal saleh. Maka inilah janji Allah, walaupun nama-nama apa sekalipun. InsyaAllah kita sambung lagi ayat-ayat yang seterusnya pada pengajian yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rebang surah ada lagi.